Dia spaghetti ni bila nak plating, jangan letak macam letak Maggi. Nak masak memang saya gunakan minyak zaitun daripada Al-Ad. Kita masukkan, tarik tepi sikit. Tarik sikit. Kalau dah biasa masak boleh nampak minyak zaitun tu buah banyak tak apa. Ala-ala aglio olio, tak bawang putih. Alright, okay, stir dia macam tu. Sebab kita tak pakai yang slice, macam ni lebih cepat. Terus masuk kita punya mushroom. So api kena konsisten macam tu lah. Jangan terlalu perlahan, jangan terlalu kuat. Kita terus masukkan spaghetti. Sebab masak aglio olio kat sini memang sangat cepat. Lepas tu kita masukkan daun hijau kita ni, bergantikan parsley. Kalau tak cukup minyak zaitun, tambah sikit minyak zaitun lagi. Bila mushroom tu dah transparent, maknanya mushroom tu masak. Masuk sikit air dan apa kita nak capai adalah menghasilkan emulsion dekat pasta tu. Maknanya spaghetti tu tak lekat. Masak ni kalau tak nak lekat macam ni lah cara dia. Twist dia, spaghetti ni bila nak plating, jangan letak macam letak Maggi. Barang-barang kat atas ni letak, barulah nampak cantik. Nampak tak tu? Gunakan minyak zaitun organik. Yang ni botol besar sikit. Tuang sikit dia. Touch up dia. Dekat sini memang kita orang lokal suka makan parmesan, letak kat tepi. Kalau letak kat atas nanti letak macam ni je. Kenapa? Boleh tak makan? Boleh. Alamak, Saleh tak makan, kita makan je, tak apa. Mana tak? Aku tak tahu bang. Sebab saya nak makan sendiri. Maka letak lagi minyak zaitun sikit lagi tak? Boleh. Saya kan dia punya duta. Maka terhasilkanlah satu hidangan aglio olio bersama dengan salmon. Nak macam ni order, kita jual juga.